Oh, and they come unstuck. Lady, running Forget you up and going out of sight. Okey, kita dah sampai di Zamnaj Campsite. Kita parking dulu. Dan lepas ni kan kita buka kemah semua siap-siap. Dan sekarang ni masih lagi ada orang lain yang duduk. Dia belum keluar lagi lah. Dia belum check out lagi lah. Nanti lepas check out kan kita pula ambil tempat tu lah. Okey, ini di persekitaran tempat parking. Kita parking kat sini dia punya campsite dia kat bawah tu. Kat dalam tu Zamnaj Campsite. Zamnaj Campsite. Okey, jom kita masuk tengok. Suasana di dalam campsite Zamnaj Campsite. Mana Bat? Kita kena kat bawah kat sini. Oh, sebelah kita itu boleh di sana. Ada tanda. Jom kita lah. Jom kita lah. Jom kita pergi toilet je, jom. Wah, sungai menarik tempat ni. Min, kita pergi kat bawah Min ni. Yes, cantik lah. Kalau lah boleh motor tu parking dekat sini sedang kan. Macam yang kita pergi Kuala Kangsar kan? Kuala Kangsar ke mana senang. Tak payah. Jauh kan ke bawah ni. Anda atas. Anda atas. Tanah kat atas. Kan satu hal pula nak naik pula lagi. Wah, nak kerja. Aduh. Abang nak kerja ke kemah lah? Baru kerja pakai sini. Baru kerja. 1 minggu. Lagi tak apa-apa tu. Tapi durian tu kalau saya baru kerja sini. 1 minggu. Bau durian abang? Azek, bau durian eh? Troli ni berapa macam Ada je? Ada jual? ni? RM30. Ada jual? Murah ah. Sama dia tu? Satu sahaja. Murah. Oh. Macam mana mau makan macam? Kasih naik turun lah. Dia nama siapa? Saya. Amidala. Amidala. Ya. Amidala. Okey, Amidala. Terima kasih banyak bawa ini tu. Boleh. Itu belakang. Okey, placing dah ada. Jadi sekarang kerjanya ialah memasang kemah. Masang kemah tempat tidur malunggang lah. Zack dah pasang dah kemah dia. Ayalah Zack. Ayolah, tunggu lah. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know shining down like water. Okey. Dah siap pasang kemahnya. Alhamdulillah. Menarik. Dan selesa lah kot. Boleh lah ni kot. Badin. Ya, saya. Macam mana rasanya perkemahan kita ni? Buat masa ni rakan-rakan semua sedang cari spot masing-masing. Dan waktu pun kan pukul 2 lebih panas lah. Panas. Zack. Yes. Wah, saya lah. Kami dah siap. Alhamdulillah. Cuma saya punya tilam belum pasang lagi. Jadi saya nak pump. Pump dah ada. Pump tilam. Oh, Letak tilam. tilam angin. Yes. So ada tilam. Bye. Terbaik, terbaik. Pasir, pasir.
Kenapa tu? Alamak. Saya lah. Licin, pelan-pelan. Belakang lah. Kita batu ni tidak tiba licin. Ni licin lumut ni. Ni nampak ni licin. Dah pukul 5 petang. Wah, suasana dalam hutan ni. Ini memang betul-betul dalam hutan ni. Memang hutan dara. Memang suasana dalam dia itu dah mula terasa sejuk dah. Masing-masing dah berehat, melayan perasaan, berehat, bertenang semua kan. Alhamdulillah. Oh, air tu besok pagi berendam ni sedap ni. Besok pagi kita tunggu pagi-pagi besok. Kita berendam pagi besok.